Cuba kau tengok Honda HR-V dekat sebelah abang ni. Nampak sama kan? Ini adalah Honda HR-V versi facelift, di mana yang ni dia terima sedikit penambahbaikan lah. Untuk video kali ni kita akan tunjukkan kepada anda apa yang ada dekat Honda HR-V versi facelift, dan pada masa sama juga kita akan tunjukkan juga Honda HR-V yang telah dimugenkan dan yang telah dimodulurkan. Model ini juga akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan loceng, follow lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, mana laju. Jom, let's go. Ya, dekat sebelah abang ini adalah Honda HR-V versi facelift, di mana dia terima beberapa penambahbaikan dari segi kosmetik, baik dari segi depan, dari segi side, dari segi belakang, termasuklah untuk bahagian dalaman. Walaupun dia tidak terima penambahbaikan yang banyak, tetapi at least kita nampak adalah slightly perubahan antara yang HR-V sedia ada dengan HR-V yang versi facelift. So, kalau kita tengok kat sini, secara dasarnya memang nampak lebih kurang sama. Tetapi apakah perubahan yang paling utama yang dibuat adalah dari segi front grille dia. Grille ini adalah grille yang baru, termasuklah untuk bahagian bumper bawah pun telah redesignkan semula. Dan selepas pada tu, tak silap abang, kalau tak silap abang lampu pun ada slightly dibuat different sikit dari segi sequential light kat sini. And then untuk bahagian tepi, kita nampakkan ini adalah masih lagi sama, tetapi untuk rim adalah rim design yang baru. Nampak lebih kepada orang muda sikit lah. Kau setuju tak dengan rim ni? Dia nampak orang muda sikit lah Dan selain daripada tu, untuk lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Like kemasan warna gelap, ini adalah versi RS. So bumbung warna gelap ini masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. So kiranya untuk bahagian depan new grille, new bumper, untuk bahagian tepi new rim. Dan untuk bahagian belakang, antara perubahan yang dia buat dekat sini adalah lampu dia. Yang ini lampu adalah lampu yang telah redesign balik semula. Kalau kau nampakkan sebelum ni lampu dia macam smoke kan. Yang ini yang lampu didesign semula. And then yang lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Bumper bawah, belakang ni semua sama. Yang ini je yang baru. Untuk bahagian dalam HR-V ni, dia cuma ada dua penambahbaikan yang dibuat. Yang lain masih lagi remain sama, tidak perubahan. Perubahan pertama yang dia buat mana? Ni, dekat sini. Dulu dia macam ada frame tau. Dia tak ada tempat letak barang. Tapi sebalik sekarang ni, dia utilisekan ruangan yang sedia ada. Dia katakan, better aku buat untuk letak something lagi manfaat daripada biar kosong macam tu. So sekarang ni, nampak ni. Nampak tangan abang masuk ni? Agak dalam juga. Satu tangan ni masuk dalam ni. Yang ni ada tempat ruangan simpan barang dekat bahagian sini. Seterusnya apa yang berubah lagi? Ni. Sistem infotainment masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Cuma kalau dulu Apple CarPlay, Android Auto kena pakai wire. Tapi sekarang ni dia dah pakai wireless. Dah tak payah, boleh pilih. Kita boleh wire boleh, wireless pun boleh. So 2 in 1, mana satu kita pakai. So yang lain-lain masih lagi remain sama, tidak ada perubahan. All meter, everything, seat, bahagian center, semua sama, tidak ada perubahan. Cuma dua saja dalam apa berubah? Satu tempat simpan barang, yang kedua ada lagi Apple CarPlay, Android Auto adalah jenis wireless. Yang lain kekal sama, tidak berubah. Yang tadi itu adalah Honda HR-V facelift yang biasa. Tetapi apa jadi kalau Honda HR-V dimugenkan? Ya, dekat sebelah abang ini adalah Honda HR-V yang telah dimugenkan, yang telah didatangkan dengan body kit mugen. Antaranya kau boleh nampak kat sini front under spoiler ni, yang ni warna gelap. Lepas tu untuk side garnish pun warna gelap, rear under spoiler pun warna gelap juga, rear bumper, front grille, wing spoiler, tailgate spoiler, ventilator visor, sport luggage mat, scuff plate, door mirror cover, dan juga dia punya rim 18 kali 7.5J. Yang ni pun warna hitam, termasuklah dia punya nut dia tu, dan juga lock set dia warna silver. Dan yang terakhir adalah sport silencer. Dan kalau ikutkan total harga untuk Mugen set yang abang sebut tadi tu, kalau dekat Thailand kan 300,000 baht. Kalau kita convert berapa? 300,000 baht dekat 40,000 babe. Adakah anda nak tambah semua ni dengan harga 40,000? Kalau yang tadi itu adalah Honda HR-V yang telah dimugenkan dengan
sekali dengan body kit Mugen. Tapi kali ini adalah Honda HR-V yang telah dimodulurkan. Yang ini lagi reliable lah bagi aku. Yang ini dekat Malaysia mungkin ada option ni. Dan antara body kit atau part-part yang telah dimodulurkan dekat ini adalah yang ini dia ada modular open package, yang mana kalau kita nampakkan dia ada front spoiler, rear spoiler, lepas tu side skirting, door visor pun adalah modular. Lepas tu dia ada front grille, yang ni adalah Japan punya design tau. Exhaust pipe finisher dia tu black emblem, dan juga license frame modular. Termasuklah kalau kau nampak dekat bahagian C-pillar tu ada juga stiker kiri kanan, siap ada tulis Honda HR-V lagi. Baulah puas hati kan, tambah-tambah banyak ni. Baulah best. So, antara yang telah dimugenkan dan juga antara yang telah dimodulurkan, kau lagi suka yang mana satu? Tapi lebih penting adalah untuk harga Honda HR-V versi facelift ni, untuk pasaran Thailand sebenarnya harga dia masih lagi kekal sama, tidak perubahan. Maksudnya kat sini, walaupun dia ada upgrade dengan perubahan beberapa barang kosmetik kat sini, tetapi harga dia masih lagi maintain sama. So, kiranya tidak ada kenakan harga. Macam mana pula untuk pasar Malaysia nanti? Kita yakin dan percaya lah, kalau kita ikutkan trend dekat Malaysia yang hari tu dia buat Honda Civic versi facelift tu, dia upgrade benda, dia tambah benda, tapi harga tu masih lagi maintain. Malahan ada yang siap turun harga lagi. Kita yakin dan percaya Honda Malaysia, insya-Allah, ini pandangan aku lah, menurut abang, dia akan ikut jejak yang sama ada dia lowerkan price ataupun dia maintain harga dengan ada perubahan yang lain. Untuk enjin kekal sama, tidak ada perubahan. Cuma antara perubahan yang abang sebut tadi, itu saja yang berubah yang ada dekat Honda HR-V versi facelift 2025 yang ini. Okey? Nah, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Dah sale lagi dekat Bangkok Auto Show. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan loceng, follow lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pan Laju, dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.